Okey, satu lagi isu yang selalu dihadapi oleh kebanyakan kontraktor ni lah isu cash flow. Okey, isu cash flow ni salah satu puncanya ialah pihak kontraktor lambat hantar claim. Okey, satu pertama, lambat hantar claim. Yang kedua, bila hantar claim tak follow up. Okey, biar je kan, biar saja benda tu. Harap company tu ataupun agensi tersebut bayarlah kan. Jadi dua perkara ni, lambat hantar claim dengan tak follow up ni, selalu jadi isu kepada kontraktor-kontraktor yang akan mendatangkan masalah cash flow kepada mereka lah. Itulah yang kadang-kadang dengar cerita kontraktor, cash flow problem. So sekarang tengok balik you all punya sistem. Okay, sistem you all berapa cepat atau berapa kerap kamu kena hantar kamu punya claim kan. Buat tu. Okay, dan lepas claim tu hantar, kena jaga ataupun kena follow up supaya kamu dapat payment. Kadang-kadang bila hantar claim tapi tiba-tiba ada benda dokumen tak cukup kan. Tapi kalau kita tak follow up, kita tak tahu dokumen tu cukup ke tidak kan. Jadi kita biarkan aja kan. Lepas seminggu baru kita tahu, oh dokumen ni tak ada, jadi hilang seminggu kan. Jadi kita kena follow up. Kadang-kadang kita tak nak follow up ni sebab kita takut orang kata kacau klien kita, especially macam agensi kerjaan kan. Kita takut kacau, jadi kita tak follow up. Jadi tak apalah kalau rasa macam tak nak kacau, duit kita cukup, cash flow kita okey, tak apalah, biar je lah. Tapi berapa lama kau boleh tahan? Duit tak ada dalam syarikat kan. Duit itulah yang kamu nak bayar supplier, duit tu yang nak bayar gaji, duit tu nak beli barang-barang baru kat site. Itulah yang akan menyebabkan kamu boleh ikut schedule atau tidak. Jadi kamu kena pantau. Ini satu benda yang banyak kontraktor tak nak buat, ataupun mungkin dia malas nak buat. Dia tak nak submit claim, lepas tu dia tak submit claim, dia tak nak monitor berapa lama claim dia akan dapat. Dia biarkan je. Okay, so korang jaga ni, jaga claim you punya cycle. Lepas tu follow up juga supaya kamu dapat payment dalam masa time yang kamu rasa kamu boleh survive lah untuk bisnes kamu. Okay, so dapat sesuatu, share dengan kawan. Kalau perlu bimbingan khusus daripada saya ataupun advisory daripada saya, DM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.